Saya masak ni yang mana? Dapat. Okey, dah ada satu. Nampaknya ada dah mencelah-mencelah. Alhamdulillah, kita nak tumbangkan. Nak turunkan hari ni. InsyaAllah. So far dia dalam keadaan baik. Okey. Ni pisang nangka kobon dan kita nak turunkan. Okey, kita nak ambil pisang ni pula. Ni pisang nangka. Okey, dah cukup matang. Dah kuning mencelah. Kita ambil lah. Jaga kalau lambat dia boleh tumbang ni. Tak tahulah tumbang ke tidak. Okey. Kita turunkan je. Tapi saya rasa pakai tarik ni. Dah boleh tarik je. Okey. Dah Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Barang ke? Ni dia. Okey, kita buat buh. Rasanya macam 20 kilo. Dah lah. Okey, kita selesaikan ni dulu. Okey. Ada satu lagi sana pisang mas. Pisang mas tu dah kena makan dek burung. Jom. Cut dulu. Kita nak ambil satu lagi. Ingatkan tak masih selamat lagi. Rupanya dah dimakan dek burung. Tak adalah, kita kena ambil. Ni pisang mas. Area sini pisang ni subur-subur. Okey. Ada yang kita kena buang dulu macam ni. Kena buang lah. Ni pun kita kena buang lah. Okey. Ni kita kena buang. Ni biar dulu. Nantilah kita selesaikan nak ambil pisang ni dulu. Okey. Ni dah selamat dimakan dek burung. Ni lah. Tak boleh buat apa dalam ni. Ni. Aduh, 2 sisi. Tak ada rezeki. Rezeki untuk burung. Tak apa, ini lebih untuk kita. Tarik. Tak payah tarik pun tak apa kot. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita letak dulu. Kita gugurkan ni. Terbalik. Sabar. Sebab tu orang kata pisang tak akan berbuah 2 kali. Kenapa tak berbuah 2 kali? Ni dah kena tebang, macam mana nak berbuah? Kan? Segi logik lah. Okay. Yang ni kita buang je lah ni. Okay, dah. Let's go. Kita bawa lah yang ni. Patah Okay. Saya masak ni yang mana?
Dapat. Sekarang kita nak timbang. Agak-agak berapa kilo? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Okey. Tengok. Bagus. Ini berapa tu? Kasih. 14.7. Hampir 15 kilo. Okey. Sekarang kita nak timbang lagi satu. Pisang. Emas. Burung. Pisang ni telah dimasak oleh burung sikit. Masih ni tak patut burung. Ini pisang. Okey, cuba timbang. Berapa kilo? Hah? Okey. 8 kilo. 8.2.